Alright guys, welcome back. Okay guys, Assalamualaikum, welcome back. Okay, dah lama kita tak video panjang dekat YouTube kita. So ini kita video panjang dan ada juru kamera. Okay guys, ini yang baru sampai, kita dah asing kan. 1, 2, 3, 4, 5 semua ada dalam 19 ekor lagi tinggal. So kita selak lah. Yang ni memang tak gaduh tapi kita risiko takut gaduh. So ada yang gaduh, 20 ekor tu ada yang gaduh, so ada yang tak gaduh. So yang ni antara yang tak gaduh lah, memang cun. Dia tengok korang pegang dia. Dalam 5 ekor kat situ, dalam tank memang tak gaduh. Jom kita layan. Kat sini guys. Sini. Sini kita baru buka arus untuk dia bermain-main. Bermain-main dengan arus. Kita tengok di atas dulu. Dia nampak. Semua chili rate dia rasa paut. Nampak ada lebih kurang 20 ekor. 19 ekor tinggal. Nampak. Okay. Alright guys, kita akan pegang dia sekejap. Semua ni guys kita bagi dia makan udang. Dayung memang panjang guys. Pak. Tu ada dayung dia. Panjang guys. Pak. Tu lebih dari tengah Ini standard body kita tak check lagi pun. Ada yang short tak, ada yang semi short tak, ada yang apa tu. Ada yang atas tu YTL tak, kita belum check lagi. Sebab kecil Nanti besar sikit kita check Lepas raya ni kita boleh check Sekarang ni belum raya lagi. Belum, baru sampai. Yang masih kecil lagi. Nanti kita belik satu-satu. Ni macam YTL lah guys. Like, share tengok So tengok betul-betul. Nampak memang cantik Okay, ni tetap on heater. Cuma kita on lampu 24 jam So bila kita nak asingkan dia nanti satu-satu kita akan on heater lah. Sebab lampu tak letak kat atas, kat dalam nanti. Okay guys, yang belum follow kita di TikTok, follow kita punya YouTube channel, follow guys. Yang belum like, yang belum share. Kita actually ada TikTok dengan ada YouTube lah. TikTok pun nama sama juga, Azhar Damia juga. YouTube kita pun Azhar Damia juga. So kita buka dua platform lah. Korang boleh tengok platform kita tu guys, yang padu-padu, yang power-power, semua berkaitan dengan anak lah. Tip-tip banyak kat sini guys, sebab kat sini kita boleh search tip apa yang korang nak, korang boleh search kat dalam tu. In terms of quality guys, memang cun lah, memang padu lah. Okay guys, pada yang belum follow tu follow lah. Okay. So tip tak ada sangat lah. Okay. Yang kita nak buat ni adalah, so ikan kecil-kecil ni memang kita kena on heater lah. On heater, temperature kena maintain dalam 30 degree, 29 degree, 24 jam. Alright guys. Memang cun ikan warna ni. Okay, jom. Kita nak mengakhiri lah YouTube kita kali ni. Alright. Kita kena tutup jangan sekali-kali lupa untuk tutup dia. Tapi ni kita buka wave. Sekejap lagi kita kena buka balik untuk tutup wave balik. Alright. So ini adalah putu sibau guys. Tengah tanning putu sibau ni. Dia orange sikit lagi. Tengah tanning. Nanti time to time dia akan cantik lah. Alright guys. Jumpa lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.